selamat jalan, budak Yasmin yang bijak. Belum sempat kata-kata itu hilang, bak jeneral yang berat tanpa teragak-agak menghentam perutnya. Jeritannya terkoyak-koyak oleh raungan angin yang kejam sebelum sempat diselesaikan dan berhamburan ke udara. Tubuhnya terpelanting keluar dari helikopter, sekosong bulu. Laut Cina Selatan yang biru, tidak berhujung. Menuju ke neraka yang dingin itu, dia mula menjunam tanpa dapat ditahan. Di dalam helikopter, 5 syaitan ketawa terbahak-bahak sambil memerhatikan seluruh kejadian itu. Mereka yakin bahawa jenayah mereka adalah sempurna, bersedia untuk mengangkat gelas meraihkan kemenangan. Namun, mereka tidak tahu bahawa sepakan gila mereka itu baru sahaja menandatangani waran hukuman mati mereka sendiri. Dalam saat keputusasaan yang menjunam itu, pada saat segala-galanya disangka sudah berakhir, jari jemarinya yang menggeletar bergerak terdesak menuju anting-anting berlian kecil yang tergantung di telinganya. Dan akhirnya, ibu jari menekap kuat bahagian permata kecil pada anting-anting itu. Dengan bunyi klik yang sangat perlahan, cahaya merah samar berkelip sekali dari anting-anting itu. Mereka tidak pernah berani membayangkan bahawa isyarat kecemasan terdesak yang tidak kelihatan dipancarkan dari anting-antingnya pada saat ini sedang dihantar dengan kelajuan cahaya ke dua tempat tertinggi di angkasa, tempat kuasa mutlak bersemayam. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Pusat Kawalan Angkasa dan Siber. Dan penerima isyarat itu adalah dua orang yang paling menyayanginya di dunia. Panglima Tentera Udara dan Panglima Komander Angkasa dan Siber, satu-satunya pasangan suami isteri Jeneral Berbintang 4 di Malaysia. Kemurkaan terbesar dan paling kejam dari langit terhadap mereka yang mengkhianati angkasa baru sahaja bangkit. Hanya beberapa minggu sebelum kejatuhan yang mengerikan itu, pagi di kediaman rasmi Panglima Tentera Udara di Pangkalan Udara Utama TUDM kelihatan damai dan berseri. Cahaya pagi memancar di atas rumput taman yang terpelihara rapi dan aroma bunga yang baru mekar memenuhi udara. Dalam suasana damai itu, dua gergasi yang bertanggungjawab terhadap angkasa dan ruang siber Malaysia sedang menghantar anak perempuan mereka yang seperti anak burung akan membuat penerbangan pertama menuju ke angkasanya sendiri. Jeneral Tan Sri Datuk Hisham bin Datuk Aziz, Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia dan isterinya, Jeneral Tan Sri Datin Sri Sharifah Aisyah binti Syed Mansor, Panglima Komander Angkasa dan Siber pasangan Jeneral Berbintang 4 memandang anak perempuan mereka, Lieutenant Muda Nur Yasmin binti Hisham, yang baru sahaja ditauliahkan dan bahu militernya disinari satu berlian pangkat Lieutenant Muda. Dengan pandangan bercampur bangga dan bimbang, bapa Jeneral Hisham memulakan bicara. Dia menyembunyikan kasih sayang yang mendalam di sebalik wajahnya yang tegas sambil membetulkan kolar baju seragam anaknya yang kaku. Sentuhannya bukanlah sentuhan seorang komander yang memimpin seluruh TUDM, tetapi sentuhan seorang bapa biasa yang menghantar anaknya ke hari pertama tugas. Ayah bangga dengan kamu. Nak, kamu membesar dengan impian menjadi juruterbang tempur seperti ayah dan akhirnya kamu mencapainya dengan kekuatanmu sendiri. Suaranya rendah dan berat, tetapi penuh dengan kepercayaan dan kebanggaan yang tidak terhingga terhadap anaknya. Namun, ingatlah, tentera bukanlah tempat yang mudah. Terutama kamu, sebagai pegawai analisis, perlu berjuang lebih gigih di tempat yang tidak kelihatan. Buktikan kemampuanmu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi, ingat ini satu perkara. Angkasa ayah akan sentiasa bersamamu. Kata-katanya bukan sekadar dorongan. Itu adalah janji Panglima Tentera Udara yang melihat seluruh ruang udara Malaysia seperti di telapak tangan. Kemudian, ibunya, Jeneral Sharifah, menghampiri Yasmin dengan senyap dan menghulurkan sebuah kotak baldu kecil. Di dalamnya terdapat sepasang anting-anting berlian kecil yang bersinar terang walaupun dalam kegelapan. Ibu, tiba-tiba ini,
Tanya Yasmin dengan wajah bingung. Jeneral Sharifah memegang tangan anaknya, menyerahkan anting-anting itu dan berkata perlahan. Suaranya tenang, seperti biasa ketika mengawal pelbagai satelit dan aset angkasa, tetapi di dalamnya tersimpan kerisauan mendalam seorang ibu. Yasmin, ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah mata ibu. Dia memasang anting-anting itu sendiri di telinga anaknya dan menyambung. Di dalamnya terdapat pemancar mikro canggih yang dibangunkan oleh markas ibu. Apabila kamu dalam bahaya, tekan kuat bahagian permata ini selama lebih daripada 3 saat. Maklumat lokasi, video sekeliling dan audio akan dihantar secara langsung ke pusat kawalan ibu dan ayah. Jangan sekali-kali menggunakannya, kecuali pada saat terakhir yang benar-benar mustahil untuk kamu selesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Faham? Itu adalah tangkal yang paling kuat yang boleh diberikan oleh seorang ibu, Panglima Komander Angkasa, untuk melindungi anak perempuannya dari angkasa. Yasmin merasakan berat cinta dan kuasa besar ibu bapanya yang mengelilinginya. Dia memahami kebimbangan mereka, tetapi pada masa yang sama, dia merasakan keinginan yang kuat untuk diiktiraf atas kekuatannya sendiri. Ayah, ibu, terima kasih atas keprihatinan kalian. Tetapi saya sekarang adalah seorang pegawai TUDM. Saya mahu diiktiraf atas kemampuan Lieutenant Muda Nur Yasmin, bukan hanya sebagai anak kalian. Saya akan melindungi diri saya dan menyelesaikan misi saya supaya tidak perlu menggunakan anting-anting ini. Mendengar jawapannya yang berani, kedua-dua jeneral itu tersenyum senyap. Mereka mengesahkan bahawa anak perempuan mereka telah membesar menjadi seorang tentera yang kuat, yang mampu bertahan bukan sekadar bunga dalam rumah kaca, tetapi di medan yang keras. Masa perpisahan yang singkat berakhir dan Yasmin memberi tabik hormat pada sudut yang sempurna kepada kedua-dua mereka. Hormat. Setelah memberi tabik hormat, dia memeluk kedua-dua mereka dengan erat. Walaupun sentuhan kaku baju seragam, dia merasakan kehangatan ibu bapa yang paling mesra di dunia. Menaiki kenderaan tentera yang akan membawanya keluar dari perkarangan itu, Yasmin melambai ke arah ibu bapanya yang semakin menjauh melalui tingkap. Kedua-dua jeneral itu berdiri di situ, tidak bergerak sehingga kereta yang membawa anak mereka hilang sepenuhnya dari pandangan. Mereka tidak tahu bahawa janji pada pagi yang damai itu dan anting-anting kecil yang mengandungi mata ibu itu akan menjadi mercun kemarahan besar yang akan menggegarkan angkasa dan ruang siber hanya beberapa minggu kemudian. Dan isyarat itu akan menandakan permulaan operasi ketenteraan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia yang bertujuan untuk menyelamatkan anak perempuan kesayangan mereka. Apabila Lieutenant Muda Nur Yasmin melangkah masuk ke dalam skuadron helikopter tempur, sambutan yang diterimanya bukanlah ucapan selamat datang. Itu adalah pandangan dingin seperti binatang buas yang mencurigai penceroboh wilayah mereka dan bau busuk eksklusiviti dan keunggulan lelaki yang meluas di udara. Ini bukanlah barisan hadapan untuk mempertahankan ruang udara negara yang dia impikan. Ia adalah sebuah sarang keluli yang besar, sebuah kerajaan helang yang memakan bangkai busuk di mana rasuah dan penipuan menjadi undang-undang kelangsungan hidup. Raja kerajaan ini adalah Kolonel Datuk Rahman bin Haji Latif, pegawai memerintah skuadron. Setelah berkhidmat dalam tentera selama berpuluh tahun dan naik ke kedudukan sekarang melalui segala jenis tipu muslihat, beliau telah menjadikan skuadronnya benteng yang tidak dapat diceroboh oleh sesiapa pun. Di kerajaannya, kecekapan atau patriotisme adalah perkataan yang tidak bermakna. Satu-satunya ukuran untuk menilai seseorang ialah sejauh mana kesetiaan kepada beliau dan berapa banyak keuntungan yang dibawa. Yasmin pertama kali bersemuka dengannya di Pejabat Pegawai Memerintah pada hari pertama bertugas. Kolonel Rahman membaca dokumen yang mencatat rekod cemerlangnya dengan senyuman mesra, lulusan terbaik Akademi Tentera. Selesai kursus analisis cemerlang. Namun, di matanya tidak ada kekaguman atau jangkaan.
Sebaliknya, hanya sekilas penghinaan samar-samar seperti memandang serangga yang menjengkelkan. Lieutenant Muda Nur Yasmin. Rekod yang menakjubkan, katanya sambil melemparkan dokumen itu ke atas meja. Tetapi ini bukan tempat untuk pegawai komputer seperti kamu. Ini adalah tempat lelaki sejati berjuang dengan angkasa, menghidu bau keluli dan serbuk letupan. Saya ragu betapa berguna teori-teori hebat yang kamu pelajari di sekolah itu dalam situasi sebenar. Beliau memberikan Yasmin label pertama, pegawai komputer. Itu adalah label yang halus dan menghina, mengabaikan kepakarannya dan mendefinisikannya sebagai jurutulis meja yang tidak pernah memegang kayu kawalan. Tempat kamu sudah saya sediakan di sudut pejabat utama. Buat sementara waktu, pelajari bagaimana unit kita beroperasi sambil menyusun dokumen lama skuadron. Tempat yang ditunjukkannya dengan jari adalah pejabat kecil yang diubah suai dari stor lama tanpa tingkap. Itu bukan pejabat pegawai analisis, tetapi lebih kepada tempat buangan yang terpencil, pengasingan bermula begitu. Dan teras rasuah, pelaksana utama kerajaan itu adalah anak beliau, Kapten Ridwan bin Datuk Rahman. Dia menggunakan pengaruh bapanya untuk menggunakan kuasa mutlak di dalam skuadron. Di sekelilingnya terdapat 4 juruterbang yang menjilatnya dan melakukan segala macam kerja kotor. Anggota unit memanggil mereka dengan penghinaan dan ketakutan sebagai 5 serigala, The Five Wolves. Mereka mewujudkan suasana ketakutan di seluruh skuadron seperti kumpulan samsing yang terbang di langit. Sebaik sahaja Yasmin keluar dari pejabat pegawai memerintah, dia bertembung dengan 5 serigala di koridor. Kapten Ridwan seolah-olah sengaja melanggar bahunya dengan kuat ketika melewatinya. Aduh, maaf, saya tidak tahu ada orang di depan. Kecil sangat, katanya. Rakan-rakannya yang mengikut di belakang ketawa sinis. Mereka memandang Yasmin dari atas ke bawah, tidak segan silu dengan komen-komen berunsur seksual. Wah, kita ada pegawai wanita cantik dalam unit kita. Tapi ini bukan tempat wanita bersolek dan berseronok kan? Pegawai analisis, bukankah itu sama dengan bermain permainan komputer? Jauh, berbeza dengan kami, pilot sejati. Setiap kata dan tindakan mereka mengandungi niat yang jelas untuk merendahkan dan memijaknya semata-mata kerana dia seorang wanita dan bukan juruterbang tempur. Selepas hari itu, pengasingan dan pengabaian sistematik terhadap Yasmin bermula. Pejabatnya tidak diberikan sebarang tugas. Kerja yang ditugaskan kepadanya hanyalah tugas remeh yang tidak bermakna, seperti memasukkan log penerbangan lama berpuluh tahun ke dalam pangkalan data atau menterjemah manual teknikal bahasa Inggeris yang tidak dibaca oleh sesiapa. Bakat dan semangatnya perlahan-lahan tercekik di dalam stor yang berdebu itu. Di kantin tiada sesiapa yang mahu duduk di mejanya dan semasa mesyuarat tiada siapa yang meminta pendapatnya. Dia adalah seperti orang halimunan. Dalam kerajaan kukuh yang dicipta oleh Kolonel Rahman, dia terasing sepenuhnya. Tetapi mereka terlepas pandang satu perkara. Yasmin bukanlah pegawai baru yang biasa. Dalam diam, dia mencatat setiap kepincangan dan rasuah mereka di dalam mata dan mindanya. Daripada berputus asa, dia mula menganalisis. Di manakah rantai terlemah kerajaan yang busuk ini dan bagaimana dia boleh mematahkan sayap helang yang angkuh ini? Di dalam stor terpencil itu, lampu monitor komputernya tidak pernah padam hingga larut malam. Perang sudah bermula. Keheningan Nur Yasmin tidak bermaksud menyerah. Ia adalah ketenangan sebelum ribut, masa untuk menenangkan diri seperti pemangsa sebelum menerkam mangsanya. Dalam tugas-tugas remeh yang tidak bermakna yang diberikan kepadanya, dia sebenarnya sedang mencari petunjuk untuk membongkar rahsia kerajaan yang busuk ini. Di tengah-tengah timbunan data yang tidak dihiraukan sesiapa log penerbangan berpuluh tahun, rekod penyelenggaraan yang banyak, borang permohonan alat ganti yang berminyak, dia mula menemui aliran rasuah. Corak penggunaan bahan api yang tidak normal dan kitaran penggantian alat ganti yang mencurigakan.
Kehadirannya menjadi semakin menjengkelkan bagi Kapten Ridwan dan 5 serigala. Secara naluri, mereka merasakan bahawa keheningan Yasmin adalah penghinaan dan tentangan terhadap mereka. Jadi, gangguan mereka kini berubah daripada pengabaian dan pengasingan biasa kepada sabotaj yang kejam dan aktif. Mereka mula menembak anak panah beracun. Suatu malam, Yasmin menghabiskan beberapa malam menyiapkan laporan analisis bahan api suku tahunan untuk seluruh skuadron. Sekiranya laporan ini dikeluarkan dengan betul, ia adalah tugas penting yang mungkin mendedahkan penyelewengan bahan api oleh kumpulan Ridwan. Dia hampir menyiapkan graf yang menentukan yang membuktikan penggunaan bahan api yang luar biasa tinggi dalam pesawat dan misi tertentu melalui analisis silang ribuan data. Beberapa jam sebelum laporan itu perlu diserahkan, pada waktu subuh, ketika dia meninggalkan tempatnya untuk berehat seketika, salah seorang orang bawahan Ridwan menyelinap masuk ke pejabatnya. Dia tersenyum sinis, meletakkan magnet kuat yang telah disediakan di atas pelayan komputer Yasmin dan kemudian hilang. Apabila Yasmin kembali, yang menyambutnya hanyalah skrin hitam dan mesej ralat yang menyedihkan bahawa semua data telah musnah. Usaha beberapa malamnya telah musnah dalam sekelip mata. Keesokan paginya, semasa mesyuarat Komandan Skuadron, Kolonel Rahman menuding kepada Yasmin seolah-olah sudah menunggu. Lieutenant Muda, bagaimana dengan laporan analisis bahan api suku tahunan? Yasmin terpaksa berdiri dan melaporkan bahawa dia gagal memulihkannya sepanjang malam. Maaf Tuan. Ralat yang tidak diketahui berlaku pada pelayan dan semua data telah hilang. Pada saat itu, gelak sinis meletus di seluruh bilik mesyuarat. Kapten Ridwan mengeluh dengan gaya yang berlebihan dan berkata, "Beginilah, pegawai komputer memang tidak boleh diharap. Kesilapan amatur tidak menyandarkan data penting. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh kami yang mempertaruhkan nyawa terbang setiap hari. Masalahnya adalah menyerahkan tugas penting seperti ini kepada Lieutenant Muda. Ia adalah skrip yang dirancang dengan sempurna. Mereka memusnahkan datanya dan melemparkan tanggungjawab itu kepada ketidakmampuannya, mempermalukannya secara terbuka di hadapan semua orang." Yasmin menggigit bibirnya. Dia tidak boleh membela diri mahupun marah. Dia hanya menerima pandangan menghina yang dilemparkan kepadanya. Namun insiden ini tidak menghancurkan Yasmin, sebaliknya ia menjadikannya lebih kuat. Dia menyedari bahawa serangan mereka adalah bukti ketakutan mereka. Dia yakin bahawa dia telah menyentuh kelemahan mereka. Dia tidak berputus asa. Daripada data yang musnah, dia kini beralih ke tempat lain. Jauh lebih besar dan tidak dihiraukan sesiapa. Rekod penyelenggaraan dan sejarah penggantian alat ganti helikopter. Dia menggali rekod lama siang dan malam. Dan akhirnya, dia menemui sesuatu. Laporan getaran halus yang berulang kali direkodkan pada helikopter tempur tertentu dalam beberapa bulan terakhir. Pasukan penyelenggaraan sentiasa membuat kesimpulan bahawa getaran itu normal dan berada dalam lingkungan yang dibenarkan, lalu meluluskan penerbangan. Tetapi hasil simulasi Yasmin setelah menggabungkan semua data menunjukkan bahawa itu bukan sekadar getaran. Itu adalah kerosakan seperti bom jangka yang boleh menyebabkan resonans kritikal pada rotor ekor pada ketinggian dan kelajuan manuver tertentu, dan dalam kes terburuk, badan pesawat boleh terurai di udara. Dan yang membuat jantungnya terhenti ialah hakikat bahawa helikopter bermasalah itu dijadualkan untuk latihan penerbangan malam dalam cuaca buruk malam ini. Yasmin segera menyediakan laporan ini dan melaporkannya kepada Kapten Ridwan, tetapi dia melemparkan laporan itu ke dalam tong sampah tanpa membacanya. Mula lagi, Lieutenant Muda. Tidakkah kamu bosan dengan novel khayalan kamu itu? Apa yang kamu tahu duduk di hadapan komputer tentang masalah yang disimpulkan oleh seluruh pasukan penyelenggaraan sebagai tiada? Cepat balik ke tempat kamu. Tidak ada masa. Jika dibiarkan, seseorang mungkin mati malam ini. Rantaian laporan normal lumpuh sepenuhnya. Yasmin terpaksa membuat keputusan yang penting dalam hidupnya.
Dia kembali ke pejabatnya, melangkau Ridwan dan Kolonel Rahman dan menelefon terus ke Menara Kawalan. Ini Lieutenant Muda Nur Yasmin dari Bilik Analisis Data. Saya minta hentikan segera penerbangan helikopter Tempur Viper 7 yang dijadualkan berlepas jam 2100 malam ini. Permintaan pemeriksaan keselamatan kecemasan. Disyaki kerosakan serius pada bahagian rotor ekor pesawat. Tindakan drastiknya mengejutkan Menara Kawalan. Tetapi atas perkataan kerosakan serius, Menara Kawalan mengikut manual menangguhkan penerbangan itu dan melaporkannya kepada pegawai memerintah. Kolonel Rahman naik marah. Beliau hilang akal kerana seorang lieutenant muda berani melangkaui anak dan dirinya untuk meminta pembatalan penerbangan. Beliau menjerit supaya Yasmin ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah tentera. Tetapi tepat pada masa itu, laporan terdesak datang daripada pasukan penyelenggaraan yang terlibat dalam pemeriksaan kecemasan. Tuan Pegawai Memerintah, kami menjumpainya. Kami menemui keretakan sebesar sehelai rambut pada aci pemacu rotor ekor. Jika ia berlepas dalam keadaan ini, kami tidak berani membayangkan. Kesunyian yang menakutkan menyelubungi seluruh pusat kawalan. Nur Yasmin benar. Dia telah menemui bahaya maut yang terlepas pandang oleh ramai juruterbang dan juruteknik hanya dengan duduk di hadapan komputer dan menyelamatkan nyawa semua orang. Namun insiden ini tidak membawa sebarang kemuliaan kepadanya. Sebaliknya, bagi Kolonel Rahman dan 5 serigala, dia bukan lagi sekadar gangguan. Dia menjadi duri yang tidak boleh dimaafkan, yang mesti disingkirkan, yang mampu menggegarkan kerajaan mereka dari akarnya. Pandangan mereka berubah. Di dalamnya kini bukan lagi penghinaan, tetapi niat jahat yang dingin berkilauan. Rancangan mengerikan untuk menghapusnya dari langit buat selama-lamanya mula berkembang secara senyap. Masa kembali ke masa kini. Saat-saat yang menyesakkan hanya beberapa jam sebelum Lieutenant Muda Nur Yasmin menjunam ke laut yang dingin. Walaupun dihina dan disabotaj selama beberapa minggu, dia tidak pernah berhenti. Sebaliknya, serangan kejam mereka menyalakan semangatnya dan keupayaan analisisnya diasah menjadi lebih tajam. Secara ironinya, selepas insiden menemui kerosakan rotor ekor dan menyelamatkan nyawa semua, dia mendapat justifikasi minimum untuk mengakses lebih banyak data. Tentu, tiada sesiapa yang membantunya, tetapi mereka tidak lagi dapat menghalang tugasnya secara terang-terangan dan akhirnya dia menemui satu-satunya bukti maut yang boleh menembusi jantung kerajaan yang busuk itu. Ia ditemui di persimpangan log-fail sistem sokongan logistik tentera yang dimanipulasi dan rekod penerbangan hantu yang tidak sepatutnya wujud. Kapten Ridwan dan 5 serigala telah mencipta misi penerbangan yang hanya wujud di atas kertas menggunakan alasan cuaca buruk atau situasi kecemasan. Dan mereka menyelewengkan sejumlah besar bahan api penerbangan yang diperuntukkan untuk misi itu, menjualnya di pasaran gelap. Skalanya di luar imajinasi dan jumlah wang yang mereka sebat selama beberapa tahun adalah begitu besar sehingga menjejaskan keselamatan negara. Yasmin menyimpan semua bukti yang berkaitan log penerbangan palsu, invoice bahan api palsu dan aliran wang ke akaun rahsia mereka dalam satu pemacu kilat USB kecil. Ini bukan lagi sekadar rasuah, menyelewengkan bekalan logistik di unit barisan hadapan yang berhadapan dengan musuh adalah pengkhianatan yang jelas. Dia duduk di meja, memegang USB logam yang dingin di tangannya, tenggelam dalam fikiran yang mendalam. Jantungnya berdebar kencang. Dia takut pihak lawannya bukan sekadar tentera yang korup. Mereka adalah kartel besar yang mengawal seluruh skuadron dengan Kolonel Rahman pegawai merintah di puncaknya. Jelas, sebelum bukti ini sempat didedahkan melalui rantaian laporan normal, dia sendiri akan hilang. Tetapi wajah ayah dan ibunya dan berat pangkat berlian di bahunya melintas di fikirannya. Dia adalah seorang pegawai TUDM. Mengabaikan ketidakadilan bermakna kematian sebagai seorang askar. Dia membuat keputusan
Untuk membawa bukti ini bukan ke bilik audit skuadron tetapi terus ke bilik audit markas tepat pada masa itu. Seolah-olah mentertawakan keputusannya, pintu pejabat terbuka kasar dan Kapten Ridwan melangkah masuk. Di wajahnya tergantung senyuman licik dan misteri seperti ular, berbeza dengan senyuman menghina yang biasa. Lieutenant muda, kebetulan ada misi yang sesuai untuk pakar analisis data seperti kamu. Suaranya luar biasa mesra. Itu menjadikannya lebih menyeramkan. Petang ini ada latihan pengumpulan data penerbangan taktis baharu di atas laut. Saya mahu kamu ikut menaiki helikopter dan mengumpul serta menganalisis data penerbangan secara langsung. Bagaimana? Bukankah itu lebih menyeronokkan daripada hanya duduk di hadapan komputer? Jelas sekali itu adalah perangkap. Yasmin merasakan jantungnya jatuh. Mereka sudah menyedari pergerakannya. Pengumpulan data hanyalah alasan. Niat mereka jelas untuk membawanya keluar dari pangkalan ke tempat terpencil tanpa saksi. Dia boleh menolak. Dia boleh memberi alasan sakit. Tetapi dia tidak boleh berbuat demikian. Menolak sekarang adalah pengakuan bahawa dia tahu rahsia mereka. Jika itu berlaku, mereka akan menggeledah pejabat ini untuk mencari USB dan bukti akan hilang. Mungkin ini adalah satu-satunya peluang. Peluang terakhir untuk masuk ke sarang mereka dan mengakhiri segalanya. Yasmin berdiri, mempamerkan wajah yang tenang. Baiklah, Kapten. Kebetulan saya memang memerlukan data penerbangan. Saya akan menyertai misi ini. Matanya Ridwan bersinar-sinar dengan niat jahat mendengar jawapannya. Dia tersenyum puas dan berpaling. Bagus. Kita jumpa di landasan dalam 30 minit. Sebaik sahaja dia keluar, Yasmin menarik nafas dalam dan bergerak cepat. Dia meletakkan USB yang mengandungi bukti kritikal itu jauh di dalam poket rahsia di dalam baju seragamnya. Dia teragak-agak seketika. Kemudian perlahan-lahan menyentuh anting-anting berlian kecil di telinganya dengan jarinya. Suara ibunya terniang-niang di telinga. Kecuali pada saat terakhir yang benar-benar mustahil. Dia memandang ke langit biru di luar tingkap, angkasa bapanya. Dan di bawah langit itu, dia melihat burung pemangsa keluli besar yang membuka mulutnya untuk menelannya. Dia menguatkan azamnya. Dia tidak akan melarikan diri. Dia akan melawan secara berdepan. 30 minit kemudian, dia berdiri di landasan. Kelima-lima anggota 5 serigala sedang menunggunya. Wajah mereka penuh dengan permusuhan dan niat jahat yang tidak lagi disembunyikan. Baling-baling helikopter besar itu mula berputar dengan bunyi menderu. Yasmin mengangkat pandangan ke langit biru buat kali terakhir, kemudian melangkah masuk ke dalam keranda keluli itu sendiri. Pintu ditutup dan helikopter itu mengangkat badan beratnya ke langit. Penerbangan yang membawanya adalah penerbangan sehala tanpa kembali sejak awal lagi. Sebaik sahaja helikopter itu meninggalkan daratan dan terbang di atas laut China Selatan yang terbentang luas, suasana di dalam pesawat berubah serta-merta. 5 binatang buas itu, yang telah menanggalkan sisa kesopanan palsu yang terakhir, kini mula menunjukkan sifat sebenar mereka di hadapan mangsa yang terperangkap dalam jerat. Senyuman yang berpura-pura mesra di wajah Kapten Ridwan hilang, digantikan dengan penghinaan yang dingin dan kejam. Dia bangun dari kokpit dan melangkah laju ke tempat duduk Yasmin. Di belakangnya, anggota 5 serigala yang lain juga tersenyum jahat, mengepungnya. Kabin helikopter yang bergema dengan bunyi bising baling-baling kini menjadi bilik tertutup yang sempurna, tempat penghakiman mereka. Baiklah, Lieutenant muda. Mari kita tamatkan sandiwara ini dan terus ke intinya, kata Ridwan, berjongkok betul-betul di hadapan Yasmin dan memandangnya tepat di mata. Suaranya kedengaran jelas dan menyeramkan di sebalik bunyi bising kipas. Kami sudah tahu apa yang kamu ada. Sebaiknya serahkan dengan baik. Sekurang-kurangnya kami akan lepaskan kamu tanpa rasa sakit. Yasmin tidak gentar dengan ugutannya. Dia kekal tenang dan bertanya balik, saya tidak faham maksud Kapten. Saya datang hanya untuk menjalankan misi pengumpulan data penerbangan.
Ketenangannya membuat wajah Ridwan berkerut marah. Dia mendengus dan menjeling kepada orang bawahan di sebelahnya. Orang bawahan itu seolah-olah sudah menunggu, kasar memegang kedua-dua tangan Yasmin dari belakang dan mengikatnya. Masih tidak insaf ya? Bagus. Kamu mahu begitu kan? Ridwan berdiri dan mula menggeledah baju seragam Yasmin tanpa belas kasihan. Tangan kasarnya meraba-raba badannya. Dan akhirnya jarinya menemui USB kecil yang tersembunyi jauh di dalam poket dalam. Dia tersenyum puas mengeluarkan USB itu dan melambai-lambaikannya kepada rakan-rakannya seperti harta rampasan. Kami menjumpainya. Perempuan bodoh ini. Dia memegang USB di tangannya dan memandang Yasmin dengan mata penuh penghinaan. Kamu, kerani meja kecil ini, berani mencabar kami. Apa yang kamu tahu tentang angkasa? Kamu fikir data kecil yang kamu kumpul dengan menekan papan kekunci komputer kamu itu boleh menghakimi kami, pemilik angkasa ini? Suaranya penuh dengan kemarahan dan keangkuhan. Dia mencengkam dagu Yasmin dengan kasar, memaksa matanya bertentangan dengan matanya. Dengar baik-baik, angkasa ini milik kami. Wilayah kami yang kami pertahankan dengan darah dan peluh, memegang kayu kawalan selama ribuan jam mempertaruhkan nyawa, bukan tempat untuk orang seperti kamu yang hanya tahu bermain dengan nombor di pejabat yang selamat. Mendengar jeritan marahnya, anggota lain mula menyindirnya, mengejeknya satu persatu. Kata-kata mereka penuh dengan kebencian terhadap wanita dan penghinaan melampau terhadap jawatan bukan tempur. Perempuan lebih sesuai diam di pejabat, buat kopi. Berani-berani nak ceroboh dunia lelaki dalam kokpit. Pegawai analisis, lucu. Mereka hanyalah kutu buku yang bermain permainan perang, tidak berguna dalam situasi sebenar. Kamu fikir kamu hebat sebab berjaya temui satu kerosakan rotor ekor dengan kepala pintar kamu itu? Jangan bermimpi. Itu cuma kebetulan. Kamu tidak akan pernah setanding dengan kami. Segala kata-kata penghinaan meluncur seperti belati. Mereka menafikan dan memijak kepakaran, jantina dan kewujudannya. Mereka tidak mahu mengakui bahawa rasuah dan ketidakcekapan mereka terbongkar kerana keupayaannya yang luar biasa. Jadi mereka cuba menyembunyikan rasa rendah diri mereka dengan merendahkan dan menghina Yasmin. Namun Yasmin tidak pernah tumbang di tengah-tengah ejekan mereka. Matanya tidak memancarkan ketakutan, tetapi kemarahan dan penghinaan yang dingin membakar. Dia bergelut untuk melepaskan tangan yang mengikatnya dan menjerit ke arah mereka. Diam! Suaranya perlahan, tetapi kekuatan di dalamnya membuat 5 lelaki itu terdiam seketika. Kamu bukan askar. Kamu adalah pencuri berseragam, parasit yang mencemarkan angkasa. Darah dan peluh yang kamu cakapkan itu hanyalah minyak kotor yang kamu tumpahkan untuk menipu rakan sekerja dan mencuri harta negara. Serangan balasnya yang tajam membuat wajah Ridwan merah padam kerana marah. Dia hilang sabar, mengangkat tangannya dan menampar pipi Yasmin dengan kuat. Pang! Dengan bunyi tamparan itu, kepala Yasmin terhantuk dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi dia memusingkan kepalanya dan memandang Ridwan dengan pandangan yang lebih ganas. Pukul, bunuhlah. Tetapi kebenaran tidak akan hilang. Dosa kamu pasti akan menerima penghakiman dari angkasa ini suatu hari nanti. Kata-kata terakhirnya menjadi sumbu terakhir yang menyalakan kemarahan mereka. Kewarasan hilang dari mata Ridwan, hanya meninggalkan niat jahat binatang buas. Dia menjeling ke arah orang bawahan di sebelahnya dan memerintah, buka pintu helikopter. Kita mesti tunjukkan kepada perempuan sial ini apa penghakiman dari angkasa yang sebenar. Pintu helikopter yang besar mula terbuka perlahan-lahan, seperti mulut neraka. Laut biru yang ingin menelan segala-galanya dan angin kejam menyerbu masuk melalui celah pintu. Masa penghakiman semakin hampir. Dengan bunyi mekanikal, pintu sisi helikopter terbuka sepenuhnya. Serta-merta, angin kencang luar menyambar masuk ke dalam kabin seperti bilah pisau.
Ribuan kaki di bawah Laut Cina Selatan yang biru tidak berhujung membuka mulutnya seperti raksasa gergasi. Ia adalah ruang pengasingan dan kematian mutlak yang tidak mengizinkan kewujudan manusia. Dua orang bawahan Kapten Ridwan memegang kedua-dua tangan Yasmin dan mengheretnya ke pintu yang terbuka luas. Hujung bat tenteranya tergantung berbahaya di udara. Melihat ke bawah, ketinggian yang memusingkan kepala dan ombak kasar yang menghasilkan buih putih jelas kelihatan. Namun, tidak ada sedikit pun ketakutan di mata Nur Yasmin. Dia tidak lagi merayu untuk nyawanya. Matanya hanya memancarkan penghinaan membara dan kemarahan sedingin ais terhadap 5 syaitan yang berdiri di hadapannya, memandangnya dengan ejekan. Kapten Ridwan tidak suka dengan pandangannya yang tidak patah semangat itu. Dia mahu melihatnya menjerit ketakutan dan merayu untuk nyawanya. Dia mencengkam rambut Yasmin dengan kasar, memaksa matanya melihat ke bawah ke laut. Lihat, Lieutenant muda. Itulah tempat kamu akan kembali. Laut yang dingin dan sunyi tanpa data dan komputer yang kamu cintai. Tiada sesiapa yang akan mengingati kamu dan tiada kebenaran akan muncul dari bawah ombak. Sekarang, kamu takut? Terhadap ejekan kejamnya, Yasmin tidak menjawab. Sebaliknya meludah air liur bercampur darah ke lantai. Kemudian dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, memandang tepat ke mata Ridwan dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Suaranya jelas dan kuat. Tidak tenggelam dalam bunyi angin. Kamu tidak layak memiliki angkasa ini. Kata-kata itu adalah picu yang mengakhiri segalanya. Kata-kata tidak layak menikam tepat pada rasa rendah diri dan ketidaklayakan yang tersembunyi di lubuk hati Ridwan. Dia naik ke kedudukan sekarang dengan sokongan ayahnya dan melalui segala macam rasuah dan penipuan. Dia tidak pernah terbang di angkasa dengan keupayaannya sendiri. Di lubuk hatinya, dia sentiasa merasa takut dan cemburu terhadap orang seperti Yasmin yang mempunyai kemampuan yang lebih baik. Dan kata-kata terakhir Yasmin secara langsung mendedahkan kebenaran hodoh yang ingin disembunyikannya. Perempuan sial ini. Wajah Ridwan yang hilang kewarasan berkerut hodoh. Urat darah di matanya pecah dan buih keluar dari mulutnya. Dia memutuskan bahawa dia tidak boleh membiarkan Yasmin hidup. Kewujudannya sendiri adalah bukti yang menafikan segala-galanya tentang dirinya. Dia menjerit kepada orang bawahannya di sebelah. Tutup mulutnya dan tunjukkan dengan jelas siapa pemilik sebenar angkasa ini. Orang bawahan itu seolah-olah sudah menunggu mengawal badan Yasmin. Mereka mendirikannya secara berbahaya di pintu dan mula mengikat tangan dan kakinya supaya dia tidak boleh melakukan pergerakan terakhir. Yasmin melawan dengan terdesak tetapi dia tidak dapat menandingi kekuatan beberapa lelaki yang sihat. Badannya diikat tanpa daya. Setelah semua persiapan selesai, Ridwan perlahan-lahan menghampirinya. Dia tersenyum santai seperti pemenang, mengangkat bat tenteranya dan mengacukannya di hadapan perut Yasmin. Inilah langit terakhir yang kamu akan lihat. Nikmatilah sepuasnya, katanya. Dia melambai-lambaikan USB yang mengandungi bukti di hadapan matanya, kemudian memasukkannya jauh ke dalam poketnya. Dan sampah ini yang kamu pertaruhkan nyawa untuk lindungi akan aku gunakan dengan sangat berguna. Dia menamatkan ejekan terakhirnya dan dia tidak teragak-agak lagi. Selamat jalan, budak analisis yang bijak. Serentak dengan kata-kata itu, bat tenteranya menghentam perut Yasmin tanpa belas kasihan. Dengan kesakitan yang melampau, badan Yasmin terpelanting ke udara tanpa daya. Dalam pandangannya, dia melihat langit biru buat kali terakhir dan wajah syaitan yang mentertawakannya melintas sekilas. Dan serta-merta badannya mula menjunam ke arah jurang yang tidak berhujung mengikut hukum graviti yang tidak dapat dilawan. Ah, jeritannya ditelan tanpa jejak oleh raungan angin yang besar. Di dalam helikopter, kelima-lima lelaki itu meraung kemenangan dan berpelukan sesama sendiri. Mereka percaya bahawa mereka telah menyingkirkan sepenuhnya kewujudan yang mengancam mereka, satu-satunya saksi yang tahu rahsia mereka.
Tetapi Yasmin yang sedang menjunam belum berputus asa. Walaupun dalam ketakutan dan kesakitan, dia berjuang untuk kekal sedar dan menggerakkan hujung jarinya yang terikat sedikit demi sedikit tetapi terdesak menuju anting-anting kecil yang tergantung di telinganya. Rintangan angin menggegarkan badannya dengan gila. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya hujung ibu jarinya menyentuh permata kecil pada anting-anting itu. Dia mengumpulkan segala kekuatan yang tersisa dan menekan kuat permata kecil itu. Klik. Bunyi mekanikal yang sangat perlahan yang tidak didengari oleh sesiapa kecuali dirinya di tengah-tengah bunyi angin dan degupan jantungnya. Tetapi baginya, ia lebih kuat dan jelas daripada bunyi guruh yang mengumumkan akhir dunia. Dalam pandangannya, dia melihat cahaya merah samar berkelip sekali dari anting-anting itu, seperti nyalaan terakhir kehidupan yang pudar. Sudah. Isyarat telah dihantar. Pada saat dia mengesahkan itu, semua kekuatan hilang dari badannya. Tali semangat yang dipegangnya dengan terdesak terputus. Dia tidak lagi melawan. Kini yang tinggal hanyalah menyerahkan diri kepada takdir. Saya berjaya. Ibu, ayah. Itu adalah fikiran terakhirnya. Dan saat berikutnya, badannya tersedut ke dalam laut yang dingin dan gelap dengan kejutan mengerikan seperti terhempas ke dinding konkrit pada kelajuan penuh. Segala-galanya bertukar menjadi kegelapan. Tetapi isyarat terakhir yang dihantarnya, jeritan cahaya merah berkod sayap patah, sudah mula merebak dengan kelajuan cahaya, mengumumkan permulaan pembalasan yang akan menggegarkan angkasa dan ruang siber. Di bilik kawalan udara utama, jantung yang memantau setiap pergerakan di ruang udara Malaysia 24 jam sehari. Skrin hadapan yang besar sentiasa memaparkan banyak jejak dan data. Jeneral Tan Sri Hisham sedang mempengerusikan mesyuarat penting mengenai rancangan latihan bersama suku tahunan bersama para komander utama. Udara tegang di bilik mesyuarat tiba-tiba berkecai oleh bunyi amaran tajam yang meletus. Bip. Monitor kecil di sudut bilik mesyuarat yang biasanya tidak dihiraukan sesiapa mula berkelip-kelip dengan ganas memancarkan cahaya merah seperti kilat. Monitor itu adalah saluran kecemasan tertinggi terus kepada Panglima Tentera Udara yang wujud untuk satu isyarat sahaja. Pandangan semua komander tertumpu ke situ. Pegawai kawalan berseru dengan suara yang cemas, "Panglima!" Isyarat kecemasan yang tidak dikenali. Kodnya sayap patah. Kod yang belum pernah dilihat. Wajah Jeneral Hisham yang mempengerusikan mesyuarat serta-merta mengeras seperti batu. Darah di seluruh badannya terasa dingin. Sayap patah itu adalah kod rahsia yang dijanjikan untuk dihantar oleh anak perempuannya, Nur Yasmin, sekiranya berlaku kecemasan yang hanya diketahui oleh beliau, isterinya dan anak perempuannya. Itu bukan sekadar isyarat kecemasan. Ia adalah jeritan bahawa anak perempuannya sedang dibunuh oleh seseorang pada saat ini. Kewarasan terputus di dalam fikirannya. Imej komander yang tenang dan tabah hilang sama sekali. Pandangannya serta-merta bertukar menjadi pandangan binatang buas yang marah yang anaknya berada dalam bahaya. Batalkan mesyuarat. Sekarang. Suaranya bergetar kerana marah, bergema seperti guruh di seluruh bilik kawalan. Pada masa yang sama, di satu lagi bunker bawah tanah, berpuluh-puluh kilometer dari bilik kawalan udara Pusat Kawalan Angkasa dan Siber yang mengawal semua satelit ketenteraan dan aset angkasa Malaysia. Jeneral Tan Sri Sharifah sedang menerima laporan mengenai kemasukan orbit satelit pengintip baharu melalui skrin besar. Tepat pada masa itu, jam pintar di pergelangan tangannya bergetar dengan kuat. Dan serentak, seluruh skrin monitor taktikal peribadinya bertukar merah dan satu tertingkap muncul. Di dalam tertingkap itu, skrin yang bergegar dengan ganas, bunyi angin yang memekakkan telinga dan suara kasar lelaki bercampur aduk. Itu adalah video dan audio yang dihantar secara langsung oleh anting-anting anak perempuannya, mata ibunya. Wajah Jeneral Sharifah pucat. Dengan mata yang bergetar, dia menyaksikan adegan mengerikan yang berlaku di skrin. Suara lelaki mengejek dan memukul anaknya.
Dan akhirnya kata-kata terakhir, selamat jalan. Budak analisis yang bijak diikuti dengan adegan terakhir langit dan laut yang bercampur aduk ketika skrin berputar gila-gila. Video itu bertukar menjadi kegelapan dengan kejutan apabila anaknya terhempas ke laut tetapi saluran audio masih hidup. Koordinat terakhir yang diterima berkelip sebagai titik merah pada peta. Jantungnya terasa berhenti tetapi dia tidak rebah. Kesedihan dan ketakutan serta-merta berubah menjadi kemarahan yang dingin yang terasa seperti mampu membekukan segala-galanya. Pandangannya bukan lagi pandangan seorang ibu yang penyayang, mata seorang pengawas yang melihat segala-galanya di alam semesta. Mata seorang pemusnah yang akan menghapuskan musuh tanpa meninggalkan jejak. Hampir serentak di dua bilik kawalan, dua kemarahan paling kuat dalam sejarah tentera Malaysia meletus. Jeneral Hisham melompat berdiri dan mencapai telefon terus di sebelahnya. Itu adalah talian komunikasi paling selamat dan terpantas yang hanya bersambung ke bilik kawalan isterinya. Sebelum telefon berdering, suara dingin isterinya yang seperti ais kedengaran dari talian. Kamu lihat? Jeneral Hisham mencengkam telefon itu sehingga hampir pecah dan menjerit dengan kemarahan yang meletus seperti gunung berapi. Lancarkan protokol ribut petir Thunderstorm Protocol serta-merta. Kerahkan semua skuadron pesawat siluman TUDMF 35 Stealth Squadron yang ada. Semua anggota Paskau Pasukan Khas Udara bersedia menaiki Black Hawk untuk berlepas. Dari talian, suara Jeneral Sharifah mengandungi tekad pemusnahan mutlak yang melangkaui kemarahan. Suaranya perlahan tetapi lebih menakutkan daripada sebarang raungan. Saya alihkan mata semua satelit pengintip Malaysia ke koordinat penerimaan terakhir. Mulai saat ini, setiap pesawat dan kapal dalam radius 50 meter dari koordinat itu dipantau secara langsung, kenal pasti sasaran dan bina pengepungan yang sempurna. Tiada seorang pun, walaupun untuk sesaat, boleh lari dari pandangan saya. Raja Angkasa dan Ratu Kosmik serentak mengisytiharkan perang terhadap mereka yang mencederakan anak perempuan kesayangan mereka. Dua protokol yang tidak pernah digunakan dalam sejarah Angkatan Tentera Malaysia yang wujud hanya dalam senario perang terburuk yang dibayangkan diaktifkan serentak untuk seorang sahaja, Lieutenant Muda Nur Yasmin. Segala-galanya di angkasa dan ruang siber kini mula bergerak ke arah satu matlamat, masa pembalasan. Ribut petir yang besar baru sahaja menampakkan dirinya. Tidak sampai 15 minit selepas Lieutenant Muda Nur Yasmin hilang di laut yang dingin. Kapten Ridwan dan 5 serigala yang dalam perjalanan pulang ke pangkalan sambil meraihkan jenayah sempurna mereka, menyedari sesuatu yang aneh muncul di radar helikopter mereka. Puluhan jejak yang tidak dikenal pasti, yang pada mulanya hanya titik kecil, mendekati mereka dengan kelajuan yang sukar dipercayai. Apa semua itu? Adakah ada latihan hari ini? Seru pembantu juruterbang dengan suara yang cemas. Kapten Ridwan mendengus. Jangan takut, itu hanya skuadron yang lalu lalang. Siapa yang berani? Tetapi belum sempat kata-katanya habis, pemandangan yang tidak realistik terbentang di hadapannya. Siluet tajam dan mengancam muncul seperti kilat menembusi awan kelabu. Skuadron pesawat pejuang siluman TUDMF 35 Lightning II equivalent, jet pejuang siluman paling canggih yang wujud, muncul tanpa bunyi seperti hantu dan mengepung helikopter mereka dengan sempurna. Jet-jet pejuang itu tidak mengeluarkan sebarang amaran atau komunikasi radio. Mereka hanya berlega di sekeliling mereka seperti malaikat maut mengacukan muncung senjata mereka. Ya Tuhan! Juruterbang yang memegang kayu kawalan mengeluh ketakutan. Ini bukan latihan. Ini adalah situasi pertempuran sebenar yang jelas. Tetapi mengapa? Siapa? Kekeliruan mereka segera terjawab. Dari saluran komunikasi helikopter, suara yang dingin seperti mesin dan kejam mengalir. Itu adalah perintah mutlak yang tidak membenarkan sebarang tentangan dihantar terus dari Pusat Kawalan Pertahanan Udara Pusat.
Pesawat itu kini dikepung oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, serahkan serta-merta semua kawalan dan bergerak ke koordinat yang ditetapkan mengikut sistem navigasi automatik. Ulangi, sebarang tentangan akan dianggap sebagai tindakan untuk ditembak jatuh. Fikiran Ridwan menjadi kosong. Seluruh TUDM terasa seperti dikerahkan hanya untuk menangkap sebuah helikopter mereka. Dia menjerit seperti orang gila, "Ayah! Hubungi ayah! Sekarang!" Tetapi sebelum mereka sempat menghantar isyarat ke pangkalan, keadaan menjadi lebih teruk. Di sebalik skuadron jet siluman, satu lagi kumpulan besar muncul di seberang ufuk. Itu adalah sekumpulan helikopter tempur Apache atau TUDM, Combat Helicopter Equivalent, yang dipanggil kereta kebal di langit. Puluhan helikopter Apache datang seperti lebah, membentuk satu lagi pengepungan sempurna di luar pengepungan yang dibuat oleh F-35. Langit ditutup sepenuhnya. Mereka kini seperti tikus dalam perangkap. Pada masa yang sama, pangkalan skuadron helikopter tempur mereka telah pun dikuasai oleh bayang-bayang yang turun dari langit. Beberapa helikopter Black Hawk muncul entah dari mana, mengawal ruang udara di atas pangkalan dengan bunyi menderu. Tali tebal diturunkan dari helikopter dan anggota pasukan khas TUDM Pascow yang berpakaian serba hitam dengan peralatan khas turun ke darat seperti kilat. Mereka menguasai ibu pejabat skuadron, menara kawalan dan landasan, semua kemudahan utama dalam masa beberapa minit sahaja. Beberapa anggota yang cuba melawan tanpa mengetahui apa-apa dengan mudah ditundukkan oleh kehebatan pertempuran anggota khas yang luar biasa. Kolonel Rahman, pegawai memerintah, terkejut melihat semua ini dilaporkan di pejabatnya. Apa yang berlaku? Siapa yang berani menggerakkan tentera di skuadron saya? Hubungi markas TUDM sekarang. Sebelum sempat dia menghabiskan kata-katanya, pintu pejabat dibuka kasar dan anggota khas bersenjata lengkap menceroboh masuk. Mereka mengacukan senapang ke arah Kolonel Rahman dan berkata dengan dingin, "Perintah Panglima Tentera Udara. Kolonel Dato' Rahman, anda ditahan serta-merta dan digantung tugas." Langit dan darat, semuanya dikuasai dengan sempurna dalam masa 15 minit sahaja. Dan akhirnya, masa penghakiman tiba. Helikopter Ridwan yang dipaksa pulang dalam kawalan mendarat di landasan. Sebaik sahaja pintu dibuka, anggota khas menyerbu masuk dan menyeret keluar semua anggota 5 serigala seperti kargo, memaksa mereka melutut di atas tanah. Tepat pada masa itu, 2 helikopter yang lebih besar dan berkuasa yang mengalahkan semua bunyi di pangkalan itu muncul serentak dari langit timur dan barat dan mereka mendarat bersebelahan di hadapan mereka yang sedang melutut. Pada badan salah satu helikopter tertera bendera Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia dan pada yang satu lagi tertera bendera Panglima Komander, Angkasa dan Siber. Pintu helikopter dibuka serentak. Dan dari dalamnya, 2 pemerintah angkasa dan ruang siber Malaysia yang bahu mereka disinari 4 bintang yang membara seperti kemarahan turun bersama. Jeneral Tan Sri Hisham dan Jeneral Tan Sri Sharifah. Di wajah mereka tidak ada kesedihan atau kerisauan seorang ibu bapa. Hanya wajah hakim yang kejam dan dingin yang turun untuk menghukum sendiri pengkhianat yang melanggar hukum angkasa. Aura membunuh mereka terasa seperti membekukan udara di sekeliling. Kedua-dua jeneral itu berjalan perlahan-lahan seperti syaitan dari neraka menuju musuh yang telah mendorong anak perempuan mereka ke ambang kematian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di atas asfalt dingin landasan, Kapten Ridwan dan anggota 5 serigala melutut tanpa daya menyembam kepala di hadapan muncung senapang anggota khas. Keangkuhan mereka yang sebentar tadi bertindak seperti Raja Langit hilang sama sekali. Yang tinggal hanyalah ketakutan hina yang berasal dari naluri untuk hidup di hadapan kekerasan yang luar biasa dan misteri. Tidak lama kemudian, Kolonel Rahman yang diseret keluar dari pejabatnya turut dilempar di sebelah mereka. Dia terkejut melihat anaknya ditangkap tetapi tidak berani membuka mulut. Secara naluri,
Dia sedar bahawa keadaan itu jauh melangkaui tahap yang boleh dikawalnya dan akhirnya kedua-dua jeneral itu berjalan sehingga berhenti betul-betul di hadapan mereka. Jeneral Hisham dan Jeneral Sharifah memandang rendah kepada bapa dan anak yang tersembam seperti serangga. Pandangan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian yang dingin melampaui kemarahan. Keheningan itu menekan bahu bapa dan anak itu lebih kuat daripada sebarang jeritan atau teguran. Kolonel Rahman mengangkat kepalanya yang menggeletar untuk melihat wajah dua orang di hadapannya. Panglima tertinggi angkasa dan ruang siber yang bersaing untuk kedudukan tertinggi dalam hierarki tentera Malaysia. Dia tidak percaya dengan matanya. Mengapa? Mengapa dua gergasi di puncak pertahanan negara ini turun sendiri ke skuadron kecilnya tanpa amaran? Dia memikirkan rasuah yang dilakukan oleh anaknya dan segala kepincangan yang ditutupinya, tetapi tiada apa-apa yang dapat menggerakkan kedua-dua jeneral ini serentak. Tepat pada masa itu, suara terdesak mengalir keluar dari earpiece komunikasi yang terpasang di telinga Jeneral Sharifah. Ia adalah laporan daripada Unit Penyelamat Laut TLDM, APMM, yang dihantarnya dengan koordinat satelit. Panglima, kami menemui sasaran. Isyarat biologi masih hidup. Ulangi, kami mengesahkan mangsa yang terselamat. Operasi menyelamat kecemasan sedang dijalankan. Mendengar laporan itu, pandangan Jeneral Sharifah yang seperti keluli bergetar sedikit, tetapi jelas. Nafas lega atau mungkin suara tangisan yang ditahan dengan paksa keluar dari bibirnya. Tanpa sedar, dia menggenggam erat tangan suaminya yang berdiri di sebelahnya. Jeneral Hisham juga mendengar laporan itu dan membuka dan menutup bibirnya yang diketap erat. Anak perempuannya hidup. Hanya fakta itu sahaja membuatkan kedua-dua mereka terasa seperti baru sahaja kembali dari ambang neraka. Tetapi kelegaan itu serta-merta bertukar menjadi kemarahan yang berkali ganda lebih kuat dan kejam terhadap musuh yang telah menolak anak perempuan mereka ke neraka itu. Jeneral Sharifah mengeluarkan pad taktikal peribadinya. Dia memainkan fail video mengerikan yang terakhir dihantar oleh mata ibunya saat anaknya menjunam. Di skrin, adegan Kapten Ridwan dan orang bawahannya mengejek dan memukul anaknya dan saat penentuan apabila anaknya ditendang keluar dengan suara terakhir selamat jalan, budak analisis yang bijak, dimainkan berulang kali dengan jelas. Dia meletakkan skrin yang menyala itu betul-betul di hadapan wajah Kolonel Rahman. Kolonel Rahman terkesima melihat adegan mengerikan yang berlaku di skrin. Anaknya cuba membunuh seorang leftenan muda, seorang pegawai wanita yang tidak bersenjata dengan menolaknya keluar dari helikopter, tindakan pembunuhan yang jelas. Dia terkejut seperti dipukul di kepala. Dia bergumam menafikan realiti dengan suara yang bergetar. Tidak mungkin. Mengapa Ridwan? Dia masih tidak faham situasi itu. Dia tahu dosa mengerikan yang dilakukan oleh anaknya, tetapi dia tidak dapat mencari kaitan mengapa ia menggerakkan kedua-dua panglima tertinggi ini secara langsung. Dia membuka mulutnya untuk membuat pembelaan terakhir, hampir secara naluri. Jeneral, saya minta maaf. Saya tidak tahu anak saya akan melakukan perkara yang mengerikan ini. Tetapi mengapa kedua-dua tuan sendiri datang ke sini? Soalannya yang bodoh itu akhirnya menjadi pemicu terakhir yang meletupkan segala-galanya. Kini yang tinggal hanyalah pendedahan kebenaran yang paling kejam dan memuaskan. Soalan bodoh dan terdesak Kolonel Rahman tersebar di udara dingin landasan. Dia masih tidak faham. Dosa anaknya adalah percubaan membunuh yang jelas, tetapi insiden sebegini dalam tentera tidaklah cukup untuk menyebabkan dua puncak angkasa dan ruang siber turun sendiri. Dia berfikir dengan terdesak bahawa pasti ada sesuatu yang lain yang tidak diketahuinya. Harapan terakhirnya dihancurkan oleh Jeneral Sharifah. Dia melangkah setapak ke hadapan, bak tenteranya berhenti betul-betul di hadapan hidung Kolonel Rahman. Dia memegang pad taktikal dengan video mengerikan itu masih dimainkan di hadapannya dan membuka mulutnya. Suaranya lebih dingin daripada sifar mutlak alam semesta tanpa sebarang emosi.
Oleh itu, ia kedengaran lebih kejam. Budak analisis yang bijak yang kamu semua baru sahaja campak ke laut biru itu. Dia mengembalikan kata-kata menghina yang diucapkan oleh Ridwan. Setiap suku kata suaranya menusuk gegendang telinga Kolonel Rahman seperti belati menusuk otaknya. Dia adalah anakku. Kesunyian. Masa terhenti. Bunyi angin, bunyi enjin yang jauh. Tiada bunyi apa-apa kedengaran. Dunia Kolonel Rahman jatuh ke dalam keadaan vakum yang sempurna. Anakku. Otaknya enggan mentafsir makna perkataan itu. Anak Panglima Komander Angkasa dan Siber? Lieutenant Muda Nur Yasmin dalam video itu? Tidak mungkin. Ia mustahil. Ribuan keping teka-teki mula bercantum dengan gila dalam fikirannya. Rekod luar biasa Nur Yasmin yang tidak normal. Keupayaan analisisnya yang luar biasa, tidak seperti pegawai baru, dan situasi tidak realistik yang berlaku di hadapan matanya sekarang. Wajahnya mula berkerut ketakutan. Kesedaran mengerikan yang terasa seperti darah di seluruh badannya mengalir ke belakang, merayap naik ke tulang belakangnya. Tetapi ia belum berakhir. Pukulan terakhir yang akan memusnahkan sepenuhnya kewarasan yang tinggal masih menanti. Jeneral Hisham yang berdiri di sebelahnya menghancurkan harapan terakhirnya dengan suara yang rendah dan penuh kemarahan yang bergema dari jurang neraka. Dan dia juga anakku, anak Panglima Tentera Udara, anak Panglima Komander Angkasa dan Siber, anak tunggal kepada 2 jeneral berbintang 4. Jeritan tanpa makna keluar dari mulut Kolonel Rahman. Anak matanya hilang fokus dan bergetar gila-gilaan. Dia tidak percaya apa yang baru didengarnya. Apakah yang telah dilakukan oleh anaknya? Dia bukan sekadar cuba membunuh seorang pegawai bawahan. Dia cuba membunuh anak tunggal kepada ketua nombor 1 dan nombor 2 dalam hierarki tentera Malaysia di bawah langit dan ruang siber di mana mata dan telinga mereka mencapai. Ini bukan sekadar percubaan membunuh. Ia adalah cabaran berdepan terhadap jantung pertahanan Malaysia, tindakan pengkhianatan yang tidak boleh dimaafkan. Kapten Ridwan yang melutut di sebelahnya juga mendengar kata-kata kedua-dua jeneral itu dengan jelas. Semua darah hilang dari wajahnya menjadi pucat lesi seperti banduan yang dijatuhkan hukuman mati. Nur Yasmin. Budak kerani meja yang dihina dan dipijaknya? Ibu bapa perempuan itu adalah 2 raksasa yang kini memegang nyawanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan gila. Bohong. Bohong. Tidak mungkin. Mendengar gumamannya, Jeneral Hisham tidak dapat menahan diri lagi melangkah ke hadapan. Dia mencengkam kolar baju Ridwan dan mengangkatnya seperti kargo, menariknya ke hadapan matanya. Matanya seperti lahar yang membara dengan kemarahan. Kamu berani menyentuh anakku. Dengan tangan kotor kamu itu, kamu berani menyentuh anakku. Kawalan rasionalnya hampir terputus. Tetapi dia dengan susah payah mengawal kemarahannya, mengingati pangkat tentera yang dipakainya dan banyak orang bawahan yang memerhatikannya. Dia melemparkan Ridwan kembali ke lantai. Kamu bukan manusia. Dia meludah dengan dingin. Itu adalah penghakiman terakhirnya. Undang-undang tentera atau undang-undang manusia terlalu mewah untuk kamu. Kamu akan merasai betapa mengerikannya harga dosa yang kamu lakukan hari ini di tempat ini. Ayah kamu atau sebarang kuasa politik, tiada sesiapa yang boleh menyelamatkan kamu. Kerana aku dan kami akan memastikan begitu. Kolonel Rahman dan Kapten Ridwan runtuh sepenuhnya. Mereka tidak boleh membuat sebarang pembelaan lagi atau meminta ampun. Di hadapan mata mereka terbentang jalan kehancuran yang tidak dapat dielakkan bagi mereka yang berani menyentuh domain yang tidak sepatutnya diceroboh. Angin dingin yang bertiup di landasan bergema seperti lagu pengkebumian, meramalkan masa depan mereka yang menyedihkan. Selepas kebenaran didedahkan, kesunyian yang menyeramkan menyelubungi landasan buat seketika. Kolonel Rahman dan anaknya, Kapten Ridwan benar-benar patah semangat memandang ke bawah dengan wajah kelabu.
Di dalam fikiran mereka, tiada lagi pengiraan atau pembelaan yang dibuat, hanya jangkaan kehancuran besar yang menekan seluruh badan mereka. Tetapi penghakiman yang disediakan oleh kedua-dua jeneral itu baru sahaja bermula. Mereka datang ke sini bukan sekadar untuk membalas dendam terhadap mereka yang mencederakan anak perempuan mereka. Mereka datang untuk mencabut sepenuhnya akar busuk yang mencemarkan kehormatan tentera. Jeneral Hisham menjeling ke arah ketua undang-undang yang mengikutinya. Ketua undang-undang yang membawa beg bimbit hitam melangkah ke hadapan dan melemparkan timbunan tebal dokumen di hadapan bapa dan anak yang melutut. Kertas-kertas itu berterbangan di tiup angin, menyebarkan bukti dosa hodoh mereka di atas landasan. Kolonel Rahman, suara Jeneral Hisham kini telah berubah daripada kemarahan kepada nada rasmi sedingin ais. Ini adalah semua butiran rasuah yang kamu lakukan selama 5 tahun menjadikan skuadron ini kerajaan kamu. Jumlah bahan api penerbangan yang kamu selewengkan dengan memanipulasi rekod penerbangan palsu, wang alat ganti yang dicuri dengan bersekutu dengan pembekal, dan rasuah yang kamu terima sebagai balasan untuk kenaikan pangkat orang bawahan, semuanya direkodkan tanpa ketinggalan. Itu adalah hasil penyiasatan yang dilakukan oleh Bilik Audit Markas TUDM selama beberapa jam berdasarkan bukti yang ditemui oleh Lieutenant Muda Nur Yasmin dengan mempertaruhkan nyawanya. USB Yasmin bukan sekadar laporan aduan. Ia adalah pelan tindakan sempurna yang mengandungi peta kerajaan yang busuk itu. Kolonel Rahman terkejut melihat dokumen yang bertaburan. Semua rahsia yang dipercayainya telah disembunyikan dengan sempurna, dicatatkan dengan tepat tarikh, masa dan jumlah. Dia berasa kecewa apabila menyedari bahawa semua ini adalah hasil kerja Nur Yasmin seorang. Dia menyedari terlalu lewat bahawa makhluk yang dihina sebagai kerani komputer itu sebenarnya adalah malaikat maut yang turun untuk meruntuhkan kerajaannya. Jeneral Sharifah juga tidak berdiam diri. Dia memerintahkan pegawai analisis perisikan dari Pusat Kawalan Angkasa dan Siber di sebelahnya serta-merta dapatkan semua rekod komunikasi dan urus niaga kewangan semua anggota 5 serigala, termasuk Kolonel Rahman dan Kapten Ridwan. Gunakan semua sumber rangkaian satelit perisikan dan superkomputer yang aku ada. Jangan lepaskan satu bukti pun. Semua pembantu dalaman dan rakan sejenayah luaran yang terlibat dalam rangkaian ini mesti diseret keluar. Perintahnya adalah hukuman mutlak yang dijatuhkan oleh pengawas angkasa. Kini, bukan sahaja masa lalu mereka, malah rahsia semua orang yang berkaitan dengan mereka akan dibongkar secara terperinci. Tiada siapa yang boleh melarikan diri. Penghakiman tidak berakhir dengan individu. Kedua-dua jeneral itu menyedari bahawa rasuah ini bukan sekadar penyelewengan individu, tetapi masalah struktur yang meluas di seluruh skuadron. Jeneral Hisham mengarahkan komander pasukan khas yang mengelilinginya. Mulai sekarang, aktifkan perintah berkurung tahap tertinggi ke atas seluruh skuadron helikopter tempur ini. Tutup pangkalan sepenuhnya dan kawal pergerakan semua anggota. Tiada sesiapa yang boleh keluar dari pangkalan atau menghubungi pihak luar. Mulai sekarang, Ibu Pejabat Siasatan Khas bersama terus di bawah Kementerian Pertahanan akan ditubuhkan di sini. Setiap anggota tentera dan pekerja awam akan disiasat dari awal hingga akhir sehingga sekecil-kecilnya. Itu sama seperti hukuman mati untuk seluruh skuadron. Kerajaan rasuah yang dibina oleh Kolonel Rahman selama berpuluh tahun kini ditakdirkan untuk dirombak sepenuhnya dari tembok hingga ke asasnya dan hilang dalam sejarah. Ramai yang akan terlibat dan ramai yang akan kehilangan kerjaya tentera mereka. Hujan darah diramalkan. Kolonel Rahman akhirnya menyerah kalah. Dia menundukkan kepalanya tanpa daya dan bergumam dengan mata kosong. Sudah berakhir. Semuanya. Di sebelahnya, anaknya, Kapten Ridwan, masih merengek seolah-olah menafikan realiti. Dia tidak dapat membayangkan betapa beratnya dosanya dan nasib yang menanti dirinya, ayahnya dan seluruh unit ini sebagai balasan. Kebodohan dan keangkuhannya akhirnya membawa kemusnahan kepada segala-galanya.
Di atas landasan yang dingin, kedua-dua jeneral itu berpaling, meninggalkan penjahat yang menuju kehancuran di belakang. Pandangan mereka kini tidak lagi tertumpu di sini. Pandangan mereka tertuju kepada anak perempuan kesayangan mereka yang masih berjuang di dalam helikopter penyelamat TLDM. Pembalasan telah selesai. Kini, yang tinggal hanyalah untuk membantu sayap yang patah itu untuk bangkit semula. Masa berlalu pantas. Dan undang-undang tentera adalah kejam, terutama penghakiman terhadap kes yang direkodkan sebagai skandal terburuk dalam sejarah tentera Malaysia ini dilakukan dengan pantas dan tegas tanpa sebarang pertimbangan politik atau belas kasihan. Kes cubaan membunuh anak tunggal kepada 2 jeneral berbintang 4 digabungkan dengan pembongkaran kartel rasuah besar yang merosakkan Barisan Hadapan Keselamatan Negara. Hasil perbicaraan ini telah ditetapkan dari awal. Hanya 2 bulan selepas kejadian itu, Mahkamah Tentera Tinggi Kementerian Pertahanan menjatuhkan hukuman terakhir. Bekas Kapten Ridwan, pelaku utama, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, hukuman tertinggi di mahkamah atas banyak kesalahan termasuk cubaan membunuh pegawai atasan dalam konteks ini, anak kepada Panglima. Serangan khas, penyelewengan harta tentera dan pengkhianatan. Dia ditakdirkan untuk reput di tempat paling dalam di penjara tentera yang tidak pernah melihat cahaya matahari seumur hidupnya. Masa muda dan keangkuhannya kini akan dimusnahkan perlahan-lahan oleh penyesalan dan keputusasaan di dalam sel dingin. Ayahnya bekas Kolonel Dato' Rahman juga tidak dapat mengelak nasib yang sama seperti anaknya. Beliau, sebagai puncak rasuah, bertanggungjawab mengarahkan dan menutup semua jenayah dan menyebabkan kehancuran skuadron. Beliau juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Kuasa dan kehormatan yang diperolehnya sepanjang hayatnya dalam seragam tentera menjadi abu dalam sekelip mata dan kini yang tinggal hanyalah hidup di penjara bersama anaknya yang berpakaian banduan, mengesahkan kesengsaraan masing-masing. Anggota 5 serigala yang lain, pengikut setia Ridwan, juga dijatuhkan hukuman berat antara 20 hingga 30 tahun penjara bergantung pada tahap penglibatan mereka dalam jenayah itu. Impian bodoh mereka untuk menjadi Raja Langit hancur berkecai buat selama-lamanya bersama jeriji besi yang dingin. Penghakiman tidak berakhir dengan mereka. Ramai tiang yang menyokong kerajaan rasuah Kolonel Rahman, puluhan pegawai dan pegawai tanpa tauliah yang membantu atau menutup rasuah tidak terkecuali. Selepas siasatan menyeluruh, mereka semua kehilangan kerjaya tentera atau dijatuhkan hukuman penjara. Skuadron helikopter tempur yang pernah digelar Benteng Kukuh mengalami reformasi besar-besaran sehingga ke tahap dirombak dan ditubuhkan semula dari akar hingga ke batang. Nama unit, komander, semuanya diubah. Jejak rasuah dibersihkan sepenuhnya. Dan darah baharu yang mempunyai kecekapan dan patriotisme disuntik ke tempat itu. Tentera terpaksa melalui tempoh refleksi yang menyakitkan untuk memastikan tragedi seperti ini tidak berulang. Penghakiman terhadap mereka yang mencemarkan angkasa berakhir dengan sempurna dan mutlak tanpa satu pun pengecualian. Anak panah keangkuhan yang mereka tembak ke langit akhirnya kembali menjadi bumerang, menusuk jantung mereka sendiri. Lieutenant Muda Nur Yasmin yang diselamatkan secara ajaib dari laut yang dingin terpaksa melalui tempoh rawatan dan pemulihan yang panjang selama beberapa bulan. Tulang yang patah akibat hentaman kembali bercantum dan luka mendalam di hatinya juga perlahan-lahan sembuh. Bilik hospitalnya sentiasa dipenuhi dengan kerisauan dan kasih sayang dari tempat tertinggi di Malaysia. Kedua-dua jeneral itu kekal di sisi anak perempuan mereka, kembali kepada imej ibu bapa biasa. Apabila semua kes selesai dan Yasmin akhirnya pulih sepenuhnya, bersedia untuk kembali bertugas, semua orang menjangkakan dia akan memilih jalan yang selamat dan selesa. Terdapat banyak kedudukan di Jabatan Dasar Markas TUDM atau Makmal Penyelidikan Pusat Kawalan Angkasa dan Siber di mana otaknya yang cemerlang boleh digunakan dengan selamat tanpa perlu menghadapi ribut di medan. Ayah dan ibunya juga secara tersirat mengharapkan itu.
Tetapi pilihan Yasmin melangkaui jangkaan semua orang. Dia berdiri di hadapan ibu bapanya dan di hadapan lembaga personel TUDM yang dipanggil khas untuknya menyatakan kehendaknya tanpa teragak-agak. Saya ingin menjadi juruterbang helikopter tempur. Pengumumannya yang mengejutkan itu membuat bilik mesyuarat senyap seketika. Mata Jeneral Hisham dan Jeneral Sharifah bergetar kerana terkejut. Yasmin berdiri, menyampaikan keikhlasannya kepada semua ahli lembaga dan ibu bapanya. Saya tidak mahu bersembunyi di belakang komputer. Saya mahu membuktikan bahawa mereka salah. Bahawa sesiapa sahaja, seorang wanita atau bekas pegawai analisis, boleh menjadi pemilik angkasa ini jika mempunyai kemahuan dan usaha sendiri. Saya mahu memegang kayu kawalan yang sama seperti mereka yang mencampakkan saya ke laut dan melindungi angkasa yang mereka cemari dengan tangan saya sendiri. Suaranya mengandungi keazaman yang teguh. Itu bukan dendam. Ia adalah keazaman untuk mengatasi pada tahap yang lebih tinggi, untuk berjalan di jalan yang sama dengan mereka yang memijaknya, tetapi membuktikan nilainya dengan cara yang sama sekali berbeza. Di hadapan semangat dan keikhlasannya yang membara, tiada sesiapa lagi yang dapat menentang. Maka, Nur Yasmin kembali menjadi pelatih juruterbang. Dia mempelajari segala-galanya dari awal lagi dan melatih lebih keras daripada sesiapa pun. Dan akhirnya, dia mengenakan lencana juruterbang yang membanggakan di bahunya dan duduk di kokpit helikopter tempur Apache, tempur fictionalized. Pemimpin Phantom ini Viper tiba di zon sasaran. Semuanya jelas. Suara penuh keyakinan bergema melalui intercom helmet. Nur Yasmin, kini berpangkat Meja, memegang kayu kawalan dengan mahir di hadapan skuadron Apache, tempur yang dipimpinnya. Dia bukan lagi leftenan muda yang lemah yang terikat dengan luka masa lalu. Melalui banyak latihan dan situasi sebenar, dia telah membesar menjadi salah seorang juruterbang helikopter tempur terbaik di Malaysia yang mendapat kepercayaan mutlak daripada anggota unitnya. Tepat pada masa itu, 2 pesawat pejuang siluman TUDMF 35 muncul seperti hantu di kedua-dua belah helikopternya dan mula terbang bersama. Ia adalah sebahagian daripada latihan penerbangan formasi. Dari salah satu jet pejuang, suara yang rendah dan berwibawa kedengaran. Viper, ini Raja Angkasa Sky King. Angkasamu sentiasa dalam pengawasan aku. Itu adalah ayahnya, Jeneral Tan Sri Hisham. Walaupun telah meletak jawatan sebagai Panglima Tentera Udara, beliau masih aktif melatih juruterbang junior. Dari jet pejuang yang lain, suara yang tenang tetapi kuat menyambung. Viper, ini Ratu Kosmik, Cosmic Queen. Mata ibu sentiasa tertuju padamu. Ibu bangga denganmu, anakku. Itu adalah ibunya, Jeneral Tan Sri Sharifah. Hari itu, beliau secara khusus menerbangkan jet pejuang untuk memerhatikan latihan yang dipimpin oleh anak perempuannya. Yasmin tersenyum sambil melihat 2 jet pejuang yang melindungi dia dengan kukuh di kedua-dua belahnya. Raja Angkasa, Ratu Kosmik, ini Viper. Semuanya jelas di bawah angkasa dan ruang siber kalian. Sekarang, saya akan terbang di angkasa saya. Dia menolak kayu kawalan dengan lembut. Helikopter tempur yang dinaikinya melonjak dengan kuat. Di belakangnya, jet pejuang ayah dan ibunya mengikut, melukis sayap yang indah. Raja Angkasa, Ratu Kosmik dan akhirnya, Puteri Keluli yang menuntut semula angkasanya sendiri. 3 ahli keluarga itu terbang bersama di angkasa biru negara, menjadi formasi paling kuat dan paling indah yang tidak dapat diceroboh oleh sesiapa pun. Sayap yang pernah patah kini bersinar lebih kuat dan lebih cemerlang daripada sesiapa pun. Sepakan kejam yang cuba membunuh seekor burung tidak berjaya mematahkan semangat burung itu. Sebaliknya, tindakan gila itu menjadi mercun tragedi yang memanggil ribut besar yang menggegarkan seluruh angkasa dan ruang siber. Kejatuhan ke dalam jurang bukanlah pengakhiran. Ia adalah pembukaan agung wira untuk terbang dari tempat paling rendah ke tempat paling tinggi.
Kisah hari ini menimbulkan persoalan tentang prejudis mendalam dan gelap yang meluas dalam masyarakat kita. Berapa ramai Nur Yasmin yang sayapnya patah dan potensi mereka ditenggelamkan di laut oleh pemikiran lama dan usang bahawa wanita harus melakukan ini atau tempat itu milik lelaki. Nur Yasmin tidak hanya berjuang melawan askar yang korup, dia terpaksa berjuang melawan semua pandangan dunia yang meragui dan meremehkan kemampuannya hanya kerana dia seorang wanita dan bukan juruterbang tempur. Tetapi dia membuktikan bahawa kekuatan sebenar tidak ditentukan oleh jantina, asal-usul atau jawatan, tetapi berasal dari keberanian untuk tidak tunduk kepada ketidakadilan dan keazaman yang kuat untuk tidak kehilangan harapan walaupun dalam keputusasaan. Dia membalas dendam terhadap prejudis dunia dengan cara yang paling sempurna dan memuaskan, iaitu dengan memegang kayu kawalan yang sama seperti mereka yang memijaknya. Kisah ini juga menunjukkan kepada kita apa itu keberanian sejati. Ia bukan sekadar memegang senjata dan menghadapi musuh. Kadang-kadang keberanian terbesar adalah bersuara tentang kebenaran tanpa berdiam diri terhadap kepincangan organisasi besar dengan kesediaan untuk kehilangan segala-galanya. Lieutenant Muda Nur Yasmin bersendirian. Tetapi keberaniannya yang sunyi akhirnya menggerakkan angkasa dan ruang siber, meruntuhkan seluruh kerajaan yang busuk itu. Kisah hari ini berakhir di sini. Apakah pendapat anda tentang Major Nur Yasmin yang mengatasi prejudis dan menuntut kembali angkasanya dengan kekuatannya sendiri? Dan apakah fikiran anda tentang siling kaca yang tidak kelihatan dan diskriminasi yang masih wujud dalam masyarakat kita? Tinggalkan pengalaman dan pemikiran berharga anda secara bebas dalam ruangan komen di bawah. Setiap suara anda boleh memberikan keberanian kepada Nur Yasmin yang lain dan menjadi kekuatan besar yang menjadikan dunia sedikit lebih adil. Jika kisah hari ini memberikan resonansi mendalam dan kepuasan kepada hati anda, pastikan anda menekan butang like dan subscribe dan aktifkan pemberitahuan agar tidak terlepas cerita menarik dan menyentuh hati seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di lain waktu.